Kita perlu ada chemical health risk assessment. Kenapa kita tak nak manusia terdedah bahan kimia pada badan? Saya kalau parliamentary ya. Bila saya nak angkat dia, saya letak ni. Cara di tangan, kena angkat. So, saya kena bend down. Bend down, tangan kanan ni masuk sini. Saya kena tarik dia sini. Lepas tu saya pegang, angkat dia. Nampak? Pada mana side, you kena tahu you punya assembly area. And then kalau you tak tahu nak padam api, jangan jadi Superman. Ya, angkat kaki, pergi dekat assembly area, duduk kanan diam-diam. Sini ni expectation saya kan mesti kena bagi saya tak. Sikit lah. Tembak. Pressure sudah kurang. Pressure sudah kurang. Tembak terus. Mana nozzle? Mana kepala kancak ke mana? Tarik! Memang dia patah. Okey dah. Kerana ambil hose bentak lari. Macam mana korang nozzle saya nak tengok. Kalau tak betul buat lagi. Bagus. Training ni sangat memperhati sebab kami belajar dengan cara pengendalian sekiranya terdapat kebakaran. Selain daripada itu, kami juga sangat memperhati dengan training yang diberikan oleh service from the trainer is good. Untuk penyampaian segala ilmu dijelaskanlah dengan baik.